Selamat pagi, good morning dari Hatnyai. Okey. Hari ini 1 hari bulan 6 2025. Sekarang dah 8.30 local Thai. So hari ini plan kita nak pergi sarapan dulu. Lepas tu dari sana kita akan pergi ke Betong. So along the way kita mungkin ada 2 atau 3 tempat kita akan singgah lah. Kita akan singgah. So hari ni tak banyak itinerary lah, just santai-santai sahaja. Okay. Alright, baik. Okay, jom jalan. Okay, hari tu kami datang Hanyai 7 biji motor. So pagi ni 3 biji motor dah bergerak ke Melaka. Lagi 2 biji dia gerak lambat sikit ke Melaka. Yang sebab yang pagi tadi yang gerak pukul diorang gerak pukul 7 pagi Malaysia time pukul 7 pagi, local time pukul 6. So yang lagi 2 orang tu dia kata dia tak boleh bangun lah. Dia nak relax dulu, dia nak tidur. Okay. Alright. So jom kita pergi kedai makan. Okay, kita dah semakin menghampiri ke restoran. Alright. So kita tengok apa dia untuk dimakan. Macam tutup lah. Aduh, tutup pula ni. Bukan, kat depan. Depan. Silap. Oh. கடை பார்த்தீங்களா எவ்வளோ ஆளாக இருக்குன்னு. போமா, வேறு கடையா? வேறு கடை. சரி. இல்லை சும்மா தான். எங்கே போகலாம் சாப்பிட? Take the road to Betong ke? On the way, நம்ம சிங்கப்பூர் ni. சரி இருங்க பார்க்குறேன் எவ்வளோ ஆளுன்னு. அந்த கடை கிளியர் ஆச்சுல, ஆளே இல்லை இப்போ. இல்லை கியூ இல்லை, ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு வருவோம். இங்கே பார்க் பண்ண முடியாது, அங்கே தான் திருப்பிட்டு வருவோம். Okay, sekarang kita datang ke Kiadi untuk breakfast. Restoran yang kita nak pergi tu penuh, so kita datang sini untuk makan. Alright. So boleh tengok lah suasana dia cantik. Sini. Menarik. Cantik restoran ni. Bring warm water first. Warm water.
restoran ni? Breakfast. Okey, nanti saya sambung. Later. Okey, kami dah siap bersarapan. Makanan kat sini memang sedap. So for those non-Muslim friends, you can come here for breakfast or lunch. Their menu is good. Variety of choices. Okay. So yeah, this shop is recommended. Very nice shop. Service is good, food is good. Okay. இருங்க லொகேஷன் பார்க்குறேன். ப்ரோ இந்த சைடு. Okey, sekarang kami sudah sampai ke jalan besar di Hanyai. Okey, first stop kami akan pergi ke PTT di Yala. 100 kilometer, 1 jam 25 minit untuk sampai ke sana. So hanya 2 orang saja hari ini. Saya dengan Mr. Ramesh akan pergi ke Betong. Dia pakai Harley Davidson Street Glide. So okey lah. Tadi breakfast memang kenyang, sedap. Oh, puas hati. Kita sekarang berada di route 407. Sekarang kita akan belok ke Patani, route 43. Route 43. Welcome to route 43. Bye bye Hanyai, bye bye. Hujung tahun kita jumpa lagi. Hujung tahun bulan 12. Harapnya, saya berharap akan sampai ke Hanyai lagi. Okey. Sekarang kita sedang menuju ke Patani, route 43. Route 43. Time sekarang pukul 8.56 pagi Thai time, local time. Okey. So kami ni santai-santai saja ke Betong. Tak ada rush apa semua sebab check in pukul 2.30 Thailand time. Sampai pukul 3, pukul 3.30 pun okey juga. Sebab kami plan nak ride saja, tak ada apa-apa aktiviti yang lain untuk dibuat di Betong. Mungkin pergi massage kot. Lain tak ada apa lah nak buat. Baru 2 bulan lepas ada pergi Betong. Oh, cantik view kat sini. Oh, dia punya jalan, dia Korea apa. Lain macam motor pergi. Tak ada grip jalan ni. Memang tak ada grip. So, kena slow sikit lah. Kena slow sikit. Maybe jalan ni diorang nak turap balik kot. Oh, teruk jalan ni. Okey, dah settle.
Sekarang kita berada di Sakom Beach. So jalan sini, kat sini dia sedang buat penerapan lah. Menarik juga bila lalu jalan tepi pantai. Memang saya saja pilih route ni. Dia ada jauh sikit. Tapi tak apalah. Okey ni. Menarik bila ride tepi pantai. Okey. Jalan kat sini ada construction lah. Kalau bawa motor kat Thailand ni biasa lah. Dia akan tutup sebelah jalan macam ni. Lepas tu kat sini dia bagi kita lalu sebelah sini. Itu pasal kot jalan dia sentiasa tip top. Susah nak jumpa lubang. Jalan dia bersih. Nak ride pun sedap. Pasal tu kot. Entahlah berapa panjang jalan ni dia buat macam ni. Okay. Time check. It's 10:45 morning Malaysia time, 9:45 Thailand time. So lagi ada 27 minit untuk kita sampai ke PTT yang kita target dah. Sebab kat sana Amazon Coffee dia ada special sikit. Tapi kawan saya punya motor ni ahli minyak kuat sikit lah. Itu yang kena stop sekejap untuk dia isi minyak. Tak apa, kita kan santai-santai hari ini. Alright. A few moments later. Ini officially kami punya first pit stop untuk coffee break. Saya rasa mungkin saya akan isi minyak lah, sebab tinggal 2 bar je. So saya akan isi minyak kat sini, lepas tu minum kopi Okay. Baik, nanti kita jumpa. Bro, Amazon pun kah? Amazon Coffee pun kah? Amazon Coffee penuh Kita datang sini The Mountain Amazon Cafe. Sebab saya pernah tengok YouTube dengan TikTok, ramai buat video kat sini. So saya pun nak datang singgah sini lah untuk minum kopi dengan enjoy dia punya nature view. Okay, alright. Dah. Oh, cantik landscape kat sini dia orang buat. Awesome. Fountain ni dia tak ni jalan lagi ya. Not running. Let's go. Let's go. Okay. Where you want to sit? There. Okay. Hai. Welcome. Malay kan? Boleh? Bahasa Melayu. Boleh. Oh, need noi. Nít nồi, ok nít nồi.
ப்ரோ அங்கே வைப்போம், அங்கே வைப்போம் ஹெல்மெட்டு. You want to take photo? Yeah, come take photo me. நீங்கள் சொல்லி விட்டுட்டு இருந்தா, நீங்கள் சொல்லி விட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா அவன் ஏன் போகாமல் இருப்பா. ஓகே, tengok view kat sini cantik. Memang awesome, cantik. The mountain, Kok Yew mountain. Kok Yew mountain. Bro, you want to take photo? Yeah. Okay. We order drink first lah, bro. Go drink down there. No, you see here shadow, cannot. Present lah. Okay. So Ramesh, how's this place? Oh, beautiful. Beautiful. Yes, you can see a paddy field, and there's a cow, a paddy field, and it looks very natural. So what do you order for today? Drinks? I ordered matcha, Not mocha. not mocha. I ordered mocha. The girl gave me matcha, pure matcha. It tastes terrible, but I love it. Okay. Alright. Matcha is green tea. Oh. It's very healthy. Okay. I think I also should try next time. But somehow I still prefer Why not we change? Thai tea milk. You take this? No. Take this. No. It's okay. Alright. This is Kiga, too much sugar. Too much sugar. Sugar need noi. This without sugar. Very nice. That's good. Okay. Drinking and viewing the nature is nice. Okay. But don't spoil by smoking. Who smoke here? No one. Okay. Cantik lah ni. Cantik ni tempat. So misal kata kalau anda dari Patani ke, Songkla ke, Hanyai ke, nak pergi Betong, boleh singgah cafe ni. The Mountain Kok Po Mountain. Ini sebenarnya Amazon Cafe lah, Amazon Cafe. Tengok sini view dia. Cantik. Banyak cantik ni tempat. Section ni dia dah tutup lah. Okay. Alright. Okay. Tadi kita stop untuk minum kopi dengan tea. Serius guys. Kat sini pemandangan dia memang cantik. So lain kali kalau
Siapa yang nak pergi Betong dari Hanyai ke Yala ke Patani ke, boleh singgah di sini lah. Tapi saya rasa Yala tak kot. Memang menarik. Saya suka ni tempat. Okay, so next kita akan pergi ke Jelapan Iron Bridge. 1 jam 9 minit dari sini. Kita akan pergi sana lah. Okay, sekarang kita sudah masuk route 409. Tinggal lagi 43 minit untuk sampai ke Jelapan Iron Bridge. Hari ni kereta banyak juga ke jalan ni. Sebab bila saya tanya orang Thai, diorang kata hari ni permasyuri diorang punya hari jadi. Macam tu lah orang Thai cakap sama saya. So untuk orang Thai hari ni ialah public holiday. So diorang pun banyak cuti juga kot. Okay, roadblock nombor 3. Lagi tinggal 40 minit untuk sampai to our next destination. Okay. Okay, hari ni punya jalan sepatutnya kita boleh terus ikut jalan besar. Tapi saya ada pilih jalan lain lah. Biasa dia tunjuk similar ETA atau 2 minutes slower, 3 minutes slower macam tu kan kat Google Map. Saya suka menyimpang sikit lah. So semua lalu jalan kampung-kampung. Bolehlah kita explore atau nampak macam mana kehidupan di luar bandar kan. So okey lah. Macam tu je dia park kereta dekat sini. Aduh. Kat kampung pun boleh jadi traffic jam. Masuk pekan ni yang tak best ni. Banyak kereta. Okey, sekarang kita berada di Jelapan Bridge ini dia punya jambatan lah. Kalau tengok dari sini ada polis sedang berdiri di atas sana. So dia sedang mengawal pos ni lah. Ni jambatan lama. Yang sebelah sini jambatan baru. Okey, so kita tangkap gambar je lah kat sini. Alright.
eternity later. Kami dah sampai ke Tam Kra Ching Cave. Saya dulu dah pernah sampai dah. Saya bawa kawan saya. Ni Harley kuning ni, datang sini. Okay. So, jom. Kejap lagi kita masuk Okay, ini suasana dekat Tam Kra Ching Cave. So, memang cantik lah cave ni. Memang cantik. Ini kali kedua saya datang. Ini tempat memang saya suka. Tapi sampai sekarang belum ada peluang nak mandi lagi. Okey, nak apa ni kira? Ha? Okey, kami dah selesai melawati Gua Tam Kra Ching Cave ni. So sekarang kita akan ke Betong tak ada tempat lagi kita nak stop. So selepas Banglang Dam, kita akan berhenti for lunch. Kita akan berhenti untuk makan tengah hari. Selepas tu kita akan ke Betong dan check in. Okay, so stay tuned. Kami sudah dekat dengan Ulu Balang Dam. Apa nama tiba-tiba dah lupa Inilah dam dekat Betong ni. Bangla Dam, tak silap saya. So sekarang kami sudah sampai sini. Selepas ni kita nak pergi makan lah. Lepas dam ni ada kedai makan. So kita nak pergi makan kat sana. Potong. Cantik tu. Memang sini selalu view cantik. Okey, sekarang kita cari kedai makan. Tak silap saya yang ni kot. Ni kedai kopi. Depan sikit lah kita pergi. Depan sikit ada kedai makan. Makan kat sana lah. Okey, kita dah sampai kat kedai makan. So ni kita makan kat sini lah. Our lunch. Bulan 3 itu saya pun datang sini juga untuk lunch. Ni pun dah pukul 1:30 Thailand time. Dah lambat dah ni untuk lunch. So kita makan kat sini je lah. Okey. Okey, nama kedai ni dalam bahasa Thailand, so saya tak tahu. Tapi makan kat sini boleh tahan lah. Yang best kat sini dia punya view. View dia memang awesome. Okay. So
Banyak panas tu, banyak panas. One pair of pants later. Dah makan tadi, dah kenyang. Sekarang kita terus shoot ke hotel. Dah tinggal 59 minit untuk sampai ke hotel. Ada 59 minit untuk sampai ke hotel. Motor Harley dah gerak dulu. Dia kata dia corner dia slow, so dia gerak dululah. Saya pun slow je. Tak tahulah apa yang dia kalut sangat tu. Okay, let's go. Kita layan 100 Corners, Route 410. Okay. A few inches later.